Assalamualaikum, selamat pagi, salam satu Malaysia. Alhamdulillah kita bersua kembali lah hari ini langsung dari Parlimen bersama saya Syam Saleh. Hari ini 19 November 2013. Seperti biasa temu janji anda pastinya di TV1 eksklusif hanya di TV1 langsung dari Parlimen, segala perjalanan sesi soal jawab lisan hari ini di Dewan Rakyat sehingga pukul 11.30 pagi. Namun jangan risau kepada anda yang ingin mengikuti segala bentuk perjalanan untuk sidang Dewan Rakyat hari ini, anda boleh terus ke www.rtmparlimen.rtm.gov.my www.rtmparlimen.rtm.gov.my. Namun di permulaan bicara kita di langsung Parlimen hari ini, kita ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Tuan Padmavati K. Krishnan yang telah pun dilantik sebagai senator semalam, mengangkat sumpah sebagai senator di Dewan Negara bagi penggal pertama, dan upacara angkat sumpah disempurnakan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang. Pelantikan beliau menggantikan Allahyarham Prof. Datuk Dr. Ismail Muhammad Saleh yang telah pun meninggal dunia akibat serangan jantung pada tahun 2009, dan pelantikan beliau sebagai senator baru kita lihat sebagai seorang pejuang kerana beliau merupakan seorang OKU, dan beliau pastinya banyak melibatkan diri dan memperjuangkan isu berkaitan golongan kurang berkepayaan sejak tahun 1978. Jadi selamat bertugas kita ucapkan kepada Senator Tuan Padmavati K. Krishnan. Juga antara satu soalan yang saya kira juga mendapat perhatian di sekitar Dewan Rakyat semalam adalah menyentuh mengenai soalan dari Indra Mahkota mengenai status projek Central Spine, di mana Yang Berhormat Timbalan Menteri Kejaraya Datuk Rosnah Abdul Rashid Shirlin memberi respon, memberitahu bahawa jalan Persekutuan Central Spine meliputi Jalan Bentong Raup, Lipis, Gua Musang dan Kuala Kroy akan dinaik taraf kepada 4 lorong 2 hala yang melibatkan keseluruhan jalan sepanjang 390 km, dan beliau turut memberitahu projek tersebut akan melibatkan kos anggaran 6 bilion ringgit dan pelaksananya akan dibagikan kepada 6 pakej. Dan untuk rekod fasa pertama telah pun bermula dalam rancangan Malaysia ke-10, dan setakat ini peruntukan sebanyak 440 juta ringgit telah pun diluluskan dan melibatkan kos reka bentuk, pengambilalihan tanah dan pelaksanaan kerja-kerja fizikal. Dan menurutnya juga pakej-pakej lain akan dilaksanakan dalam rancangan Malaysia ke-11. Jadi itu antara soalan-soalan yang mendapat perhatian daripada kami pasukan langsung dari Parlimen. Sekitar nanti kita akan menjengah masuk ke dalam Dewan Rakyat. Namun seperti biasa saya akan kongsikan terlebih dahulu antara soalan-soalan awal yang menjadi pembuka tirai untuk persidangan hari ini. Yang pertama dari Simpang Renggam yang minta Perdana Menteri untuk menyatakan apakah persempadanan wilayah Kota Iskandar ditetapkan selama-lamanya, dan bilakah persempadanan yang akan dikaji semula untuk memasukkan kawasan Simpang Renggam yang punya lokasi yang strategik. Soalan kedua daripada Pasir Putih juga diajukan kepada Perdana Menteri untuk menyatakan jumlah hasil kutipan zakat setiap tahun mengikut negeri, dan adakah kerajaan bercadang untuk memotong sekitar 2.5% daripada gaji penjualan awam yang layak untuk mengeluarkan zakat dipotong terus kepada pusat pungutan zakat. Dan yang ketiga daripada Kalabakan, mohon Menteri Kewangan untuk menyatakan apakah langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai ringgit Malaysia yang jatuh berbanding kebanyakan wang asing. Yang keempat daripada Bukit Katil, ini mengenai UiTM, iaitu susulan pengumuman yang telah dibuat untuk menambah jumlah pelajar kepada 250,000 orang serta kajian tentang kesan kepada kualiti pengajaran dan juga pembelajaran. Manakala soalan yang kelima menyusul selepas itu berkaitan dengan perancangan kerajaan untuk memastikan semua empangan di seluruh negara berada dalam keadaan yang selamat. Saya kira ini ekoran daripada apa yang berlaku tempoh hari, dan kita mengharapkan agar segalanya akan berjalan dengan penuh lancar. Semalam langsung di Parlimen, semalam sidang Dewan Rakyat berakhir sekitar 10.30 malam. Malam ini pukul berapa kita nantikan saja, dan kita terus ke Dewan Rakyat sekarang ini. Yang Berhormat Tuan Liang Tek Meng. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Di-Pertua, soalan saya nombor 1. Ya, sila Yang Mak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Di-Pertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, kajian semula persempadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan negeri yang terakhir bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah ialah pada 21 Mac 2003. Sehubungan dengannya, tempoh lat 8 tahun seperti yang ditetapkan di bawah perkara 113-2 Perenggan-2
Perlembagaan Persekutuan sepatutnya berakhir pada 21 Mac 2011 dan tarikh bermulanya kajian semula itu akan dikira dari tarikh tersiarnya notis yang akan diwartakan menurut Seksyen 4 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan. Namun pada pertengahan tahun 2011, Suruhanjaya Pilihan Raya telah membuat keputusan berdasarkan kepada 113-2/1 Perlembagaan Persekutuan untuk melaksanakan kajian semula pensepadanan bahagian-bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri bagi negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah dimulakan secara rasmi selepas pilihan raya umum yang ke-13. Bagi negeri Sarawak, kajian semula pensepadanan bahagian-bahagian pilihan raya yang terakhir ialah pada 10 Jun 2005 dan berdasarkan kepada 113-2/2 Perlembagaan Persekutuan, urusan kajian semula pensepadanan bahagian pilihan raya Parlimen dan Negeri bagi negeri Sarawak hanya boleh dilaksanakan selepas 10 Jun 2013, iaitu selepas cukup tempoh lat 8 tahun selepas siapnya urusan kajian semula pensepadanan sebelum ini. Memandangkan lat tempoh 8 tahun bagi negeri-negeri Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak telah tiba, SPR telah membuat keputusan untuk menjalankan urusan kajian semula pensepadanan bahagian-bahagian pilihan raya secara serentak. Perkara yang diambil kira dalam membahagikan mana-mana unit kajian semula kepada bahagian-bahagian pilihan raya, termasuklah di kawasan Simpang Renggam, adalah berdasarkan kepada penetapan dan prinsip yang diperuntukkan di bawah Jadual 13 bahagian 1 dan 2 Perlembagaan Persekutuan seperti berikut. Kemudahan yang pertama, kemudahan diadakan bagi pemilih-pemilih mengundi semasa pilihan raya dan bahagian pilihan raya tidak melanggar sempadan negeri, mengambil kira kemudahan pentadbiran yang boleh didapati dalam bahagian pilihan raya itu untuk mengadakan jentera yang perlu bagi pendaftaran dan pengundian. Yang ketiga, jumlah pemilih yang seimbang bagi setiap bahagian pilihan raya dalam satu negeri, kecuali apabila terdapat kesukaran perhubungan dan pengangkutan yang dihadapi di luar bandar. Luas bahagian pilihan raya patut diberi. Mengekalkan perhubungan masyarakat tempatan. Mengikut Seksyen 4 bahagian 2 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, jika SPR telah memutuskan untuk buat show di bawah fasa kurungan 2 perkara 113 berhubung dengan mana-mana bahagian pilihan raya, SPR akan memaklumkan kepada yang dipetua Dewan Rakyat dan Perdana Menteri. SPR seterusnya menyiarkan dalam warta dan dalam sekurang-kurangnya satu akhbar yang diedarkan dalam pilihan raya itu suatu notis yang menyatakan antara lain kesan show SPR tersebut dan representasi mengenai show tersebut boleh dibuat kepada SPR dalam tempoh 1 bulan selepas penyiaran notis. Berdasarkan kepada Seksyen 10 bahagian 2 Jadual ke-13 Perlembagaan Persekutuan, setelah dilaporkan persepadanan diterima, separuh daripada ahli Dewan Rakyat perlu menyokong bagi meneluskan cadangan persepadanan yang dibentangkan. Bagi meminda perkara 46 Perlembagaan Persekutuan berhubung dengan keanggotaan ahli Dewan Rakyat, ia perlu mendapat sokongan 2/3 daripada ahli Dewan Rakyat selaras dengan perkara 159 Perlembagaan Persekutuan. Imam Mat Simpang Renggam. Terima kasih, Dato' yang dibetul. Sebenarnya soalan saya salah tafsir, Dato' yang dibetul. Saya sebenarnya ingin tujukan kepada EPU dan bertanyakan sama ada wilayah Iskandar dapat masukkan Simpang Renggam dan bagaimana kerajaan membantu meningkatkan ekonomi di sekitar kawasan Iskandar seperti Simpang Renggam ini. Jadi boleh ke tak lepas ini saya minta EPU berjawab secara tertulis kepada saya dan saya meneliti jawapan juga dari segi SPR juga lah. Saya dengar 4 perkara yang disampaikan yang jawab oleh Menteri. Saya ingin menjalankan supaya elemen pembangunan ekonomi ini juga harus diambil kira dalam menggariskan persempadanan semula persempadanan Parlimen yang baru. Terima kasih. Saya mohon penjelasan. Soalan ini sepatutnya pergi ke EPU, iaitu untuk memasukkan wilayah Iskandar dalam wilayah Iskandar, memasukkan Simpang Renggam dalam wilayah Iskandar. Tetapi kita juga memikirkan sebab soalan ini terlampau umum, kemungkinan Yang Berhormat nak mengetahui
supaya semasa persepadanan semula ni sama ada Simpang Renggam boleh dimasukkan secara automatik dalam wilayah Iskandar. Jadi dua-dua tu diberi pertimbangan yang sewajarnya. Yang Hormat Gombak. Terima kasih. Yang nak soalan mana Yang Hormat? Soalan yang sekarang ni ya? Itulah saya nak beritahu lah ni. Yang berkenaan dengan SPR. Saya bersetuju dengan Simpang Renggam. Soalan yang dikemukakan agak jelas dan terang. Soal wilayah Iskandar yang dicadangkan oleh beliau sama ada boleh dimasukkan dalam cadangan yang dikemukakan. Tetapi oleh kerana yang Berhormat Menteri keliru dalam memberikan jawapan, maka saya ingin memberi soalan tambahan kepada jawapan yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri sebentar tadi. Yang Berhormat menyatakan bahawa peranan SPR hari ini ialah selain daripada menguruskan pilihan raya, kita juga sedia maklum bahawa peranan yang dipertanggungjawabkan kepada SPR juga untuk mengemaskinikan daftar pemilih dan mencadangkan persempadanan semula mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Dan sudah tentulah beban tugas ini akan menimbulkan kekeliruan dan juga tidak ada prinsip check and balance yang sering menjadi pertikaian pada hari ini. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia untuk menimbangkan pembentukan Boundary Commission seperti yang telah diamalkan di beberapa negara maju, khususnya di United Kingdom, di mana Election Commission di sana berperanan hanya untuk conduct a free and fair election, sementara Boundary Commission bertanggungjawab untuk memberikan cadangan kepada kerajaan tentang persempadanan baru yang akan dilaksanakan setelah ada konsultasi dengan stakeholders dan pihak-pihak yang berkenaan. Maka cadangan ini telah pun kita bincang panjang dalam jawatan kuasa Parlimen, penambahbaikan sistem pilihan raya kita, namun tidak ada sebarang respon daripada kerajaan. Maka saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, adakah kerajaan bersedia untuk menimbangkan untuk membentuk Boundary Commission bagi mencapai matlamat yang telah saya gariskan sebentar tadi. Terima kasih. Yang pertama tentang kekeliruan soalan ini, kita telah menjawab bagi pihak SPR. Sebab persempadanan itu muncul, jadi persempadanan sekarang ini akan muncul dalam kepala semua pihak bahawa adalah persempadanan pilihan raya. Dan kita maklumkan bahawa kalau persempadanan pilihan raya itu sudah masuk ke kawasan Iskandar, itu lebih bagus daripada itu yang bagus sebab apa dia akan kekal masuk di sana. Tetapi dalam masa yang sama untuk tujuan pembangunan, sama ada Simpang Renggam patut dimasukkan ataupun tidak kerana keadaan lokasi yang strategik, hal itu akan dipertimbangkan oleh pihak kerajaan. Yang keduanya, apa-apa penambahbaikan pada pandangan Yang Berhormat ataupun apa-apa pindaan yang kita nak buat berhubung dengan persempadanan ini, mesti kita pindah perlembagaan. Sebab ini telah termaktub dalam perlembagaan bahawa SPR akan menjalankan kajian mengenai persempadanan selama 2 tahun. Maksimum dia 2 tahun. Selepas itu kita ada ruang untuk memberi pandangan ataupun mempertikaikannya terpulang kepada kita sebagaimana yang telah diperuntukkan oleh perlembagaan. Sekarang ini kita berdiri di atas dasar perlembagaan. Cadangan Yang Berhormat sama ada kita nak buat Boundary Commission dengan izin, kerana Yang Berhormat selalu membandingkan England adalah terbaik dan sebagainya. Pada pandangan saya, perbandingan dengan England tidak sesuai untuk tujuan tersebut. Sebab di England pendapatan dia lain, di Malaysia lain, kemudian dari segi kadar pemahaman di sana lain, kadar pemahaman di sini lain. Di sini ada orang yang buta huruf, tapi ada orang yang tak buta huruf pun kadang-kadang tidak faham. Jadi kita mengambil satu pendekatan di mana perlembagaan itu penting, tetapi jawatan kuasa baik pulih menambah baik pilihan raya itu boleh kita cadang dan kita bincangkan, memberi cadangan kepada SPR. Tetapi SPR mempunyai kuasa penuh dari segi perlembagaan untuk menjalankan persempadanan semula
dan kita boleh masuk di bawah notis-notis yang telah diberikan, termasuk juga daftar pemilih dan juga dan lain lagi. Ruang untuk kita sama-sama terlibat dalam persepadanan ini telah ada dalam perlembagaan dan kita akan laksanakan mengikut perlembagaan. Tak tambah Senior Yang Hormat Datuk Dr. Nik Mazlan bin Nik Mohamad. Terima kasih Datuk Speaker. Mohon jawapan bagi soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Amat Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Tuan Yang di-Pertua, sebagaimana Ahli Yang Berhormat sedia maklum, di bawah butiran 1 senarai 2 jadual ke-9 Perlembagaan Persekutuan hal ehwal Islam, hal ehwal agama Islam, termasuklah urusan zakat terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri. Oleh itu, persoalan mengenai jumlah hasil kutipan zakat setiap tahun di negeri-negeri perlu dirujuk kepada pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Di dalam konteks ini, kita mendapat maklumat melalui negeri-negeri di mana kutipan yang telah mereka lakukan, di mana kutipan zakat termasuk zakat harta dan juga zakat fitrah bagi wilayah persekutuan ialah sebanyak 410 juta perpuluhan 411,327 ringgit 0.58 sen. Selangor sebanyak 451 juta 325,027 ringgit 00 sen. Johor sebanyak 171 juta 939,397 ringgit 0.69 sen. Manakala Terengganu ialah sebanyak 107 juta 80,441 ringgit 0.25 sen. Manakala Perak ialah sebanyak 99 juta 577,582 ringgit 0.60 sen. Pulau Pinang ialah sebanyak 76 juta 501,447 ringgit 0.71 sen. Pahang 102 juta 875,834 ringgit 0.89 sen. Manakala Kelantan ialah sebanyak 113 juta bersamaan dengan dan 163,4 ringgit 0.70 sen. Kedah 106 juta 471,950 ringgit 0.65 sen. Negeri Sembilan 65 juta 352,483 ringgit 0.87 sen. Melaka 43 juta 950,976 ringgit 0.99 sen. Sabah 48 juta 929,401 ringgit 0.12 sen. Dan Perlis ialah 78 juta 912,426 ringgit 0.00 sen. Berhubung dengan cadangan pembayaran zakat melalui potongan gaji penjawat awam yang layak secara terus kepada pusat pengurutan zakat, perkara tersebut telah dilaksanakan oleh agensi-agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri seperti Tabung Haji, Mawib, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, Yayasan Wakaf Malaysia, Jabatan Wakaf, Zakat dan Haji Jauhar dan Yayasan Dakwah Islamiah Yadi mulai Jun 2013. Manakala cadangan bagi pemotongan gaji kepada seluruh penjawat awam di wilayah persekutuan, Mawib telah menyediakan kertas cadangan agar satu perkeliling am bagi pelaksanaan pembayaran zakat melalui potongan gaji bagi kaki tangan awam beragama Islam di wilayah persekutuan dikeluarkan. Cadangan tersebut telah dibentangkan dalam mesyuarat Ketua Setiausaha Kementerian dan Ketua Perkhidmatan Kerajaan Persekutuan pada 12 November 2013. Perkeliling tersebut merupakan arahan pentadbiran yang berbentuk sukarela di mana hanya penjawat awam yang bersetuju saja akan diberikan potongan gaji. Manakala negeri-negeri yang telah melaksanakan potongan gaji zakat pendapatan bagi sektor awam ialah Selangor, Johor, Kedah, Melaka dan juga Pulau Pinang. Terima kasih. Yang
Yang Muhammad Pasir Putih. Terima kasih Datuk Menteri. Untuk soalan tambahan, sebagaimana kita tahu, zakat adalah satu ibadat ijtimaiyah kemasyarakatan untuk merealisasikan keadilan Islam itu sendiri, dan zakat juga adalah untuk mensucikan harta dan juga untuk mempersempitkan jurang pemisah antara orang kaya dengan orang miskin. Soalan tambahan saya ialah, adakah ada dua soalan. Yang pertama ialah soalan berkenaan dengan zakat penggajian, salary. Apakah pendirian kerajaan pusat, persekutuan tentang zakat penggajian ini? Dan adakah diterangkan tentang zakat penggajian ini kepada pegawai-pegawai atau rakyat semua tentang wajibnya zakat penggajian ini sebagaimana zakat harta juga? Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua ialah tentang wang yang dikeluarkan, yang dihasilkan daripada hasil yang dikeluarkan daripada tanah, daripada bumi, maksud saya. Seperti mana firman Allah, ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Wahai orang yang beriman, kenalah kamu infak atau keluarkan zakat daripada apa yang baik yang kamu usahakan, itu gaji. Yang kedua, wa ma akhrajna lakum minal ardh, daripada tanaman, dan juga satu lagi, minyak. Soalan saya ialah, adakah Petronas yang mengeluarkan minyak daripada bumi juga kena keluarkan zakat? Terima kasih. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih kepada Pasir Putih berdasarkan kepada soalan tambahan. Yang pertama tadi berkenaan dengan penggajian gaji. Datuk Yang di-Pertua dan Dewan Yang Mulia, selalu saya memulakan jawapan saya berkaitan dengan zakat adalah merupakan hak negeri, sebagaimana juga tanah dan juga hasil-hasil yang ada di bumi negeri. Sebab itu selalu saya ulangkan bahawa jadual 9 Perlembagaan Negara menyebut secara jelas ialah sama ada kutipan zakat itu telah pun dibuat, dan sebab itu jawapan juga adalah merupakan yang saya berikan kepada kutipan itu berdasarkan daripada maklumat negeri, kerana ini dikutip oleh negeri. Satu, sehubungan dengan persoalan tadi, di peringkat persekutuan, di peringkat pusat, kita sudah ada muzakarah fatwa telah memutuskan bahawa zakat pendapatan mengikut pandangan, walaupun dahulunya zakat pendapatan tidak dimasukkan, pendapat-pendapat baru termasuk Syekh Yusuf Qardawi berpandangan bahawa zakat pendapatan adalah wajib dikenakan. Tetapi kembali sekali lagi kepada persoalan jadual 9 dalam Perlembagaan Negara, kuasa agama ini, negeri-negeri kebahagiaan besarnya menggazetkan fatwa ini di negeri perlu untuk dibayarkan zakat untuk bagi negeri-negeri dan collection ataupun kutipan. Jadi maknanya secara mudah, Yang Berhormat Pak Pasir Putih, keputusannya ialah zakat bagi negeri, bagi pendapatan yang penggajian yang didapati adalah perkara yang diputuskan wajib, dan pelaksanaan kutipan itu pula adalah kuasa sepenuhnya kepada negeri dan adalah sesuatu yang amat sensitif. Kalau sekiranya zakat ini dikutip melangkaui daripada border sempadan, sebagai contoh, Selangor dan juga wilayah mempunyai sempadan tersendiri, tetapi sebahagiannya bekerja di wilayah tetapi menetap di Selangor, ataupun dia bekerja di Selangor menetap di wilayah, dia duduk di kawasan Putrajaya tetapi isteri dia bekerja di luar daripada kawasan Putrajaya di Kajang sebagainya. Jadi ini menyebabkan ada negeri-negeri yang cukup sensitif tentang kutipan yang seperti ini. Tapi apapun, berdasarkan kepada soalan tadi, saya jelaskan bahawa kutipan zakat adalah merupakan pandangan yang dipatuakan bahawa wajib, dan kemudian untuk supaya fatwa ini menjadi satu fatwa yang bersifat bertaraf, mempunyai kekuatan undang-undang dan kuasa, dia mesti digazetkan di negeri masing-masing. Satu. Yang keduanya ialah berkenaan dengan penggalian ataupun harta-harta yang tersimpan, termasuklah bukan saja harta yang bersifat cecair yang ditemui di dalam tanah, baik dalam bentuk yang
yang beku keras seperti benda emas, perak dan sebagainya, galian-galian yang lain, dan juga termasuk yang cair seperti mana minyak yang ditemui. Kalau Yang Berhormat ingat dalam penggulungan saya yang lalu pada bajet yang lepas, saya telah menyebutkan secara jelas bahawa fatwa yang telah digezetkan 2 kali Majlis Fatwa Kebangsaan yang telah pun bermesyuarat pada tahun, kalau tak silap saya, 1986 dan juga begitu juga tahun yang berikutnya, tahun 2009, kalau boleh semak balik dalam handset dalam yang lalu, di mana zakat dikenakan kepada penemuan sama dalam bentuk galian dan sebagainya ini adalah wajib. Tetapi oleh kerana Petronas milik sepenuhnya kerajaan, dia bukan merupakan syarikat yang dikongsi ataupun syarikat yang dimiliki oleh individu secara bersama, maka Petronas tidak perlu untuk bayar zakat mengikut kedua-dua pandangan fatwa yang telah dibuat pada 2 kali yang sebagaimana diharmoniskan terbaru. Jadi maknanya Yang Berhormat, ini maklumat, Petronas tidak dikenakan zakat dalam konteks dia milik sepenuhnya kerajaan. Yang Berhormat Kepala Betas. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, dan terima kasih pada Yang Berhormat Menteri. Saya ucapkan terima kasih kepada Pasir Putih kerana membangkitkan soalan ini, kerana saya fikir penting sebagai orang Islam. Saya pertama nak ucapkan tahniah kepada pihak Kerajaan Barisan Nasional kerana banyak benda yang telah dilakukan dalam menjulang amalan-amalan syariat, sama ada dalam bentuk muamalat, sama ada dalam bentuk pengembangan ilmu, sama ada dalam bentuk dakwah maupun dalam bentuk ibadah khususiyah ataupun umum. Namun dalam soal zakat, saya rasa saya bersetuju juga dengan Pasir Putih. Kalau saya hitungkan semua tadi yang disebut oleh Yang Berhormat Menteri, walaupun berada dalam kawalan negeri, kutipannya semua sekitar dalam 2.4 bilion. Kalau nak diambil perkiraan kutipan lembaga hasil dalam negeri pada tahun ini diunjurkan 127 bilion. Berarti perbezaan hampir 51 kali ganda. Sedangkan ini adalah benda yang fardu, ini adalah benda yang wajib. Tadi disebut oleh Pasir Putih. Dalam Quran pun sebut, khudh min amwalihim sadaqatan lituzakkihim litutahhiruhum wa tuzakkihim wa tusalli alaihim. Ini benda yang Allah Ta'ala arah, ambil. Dan saya fikir mungkin pihak kerajaan ada kaedah dalam membuat suatu benda yang mungkin menyeragamkan, walaupun berada dalam contohnya kerajaan negeri, tapi boleh diintegrasikan. Contohnya, boleh diperkenalkan borang, kalau dalam kutipan lembaga hasil dalam negeri ada borang J, kenapa tidak boleh kita perkenalkan umpamanya borang Z? Ataupun kalau kita ada PCB, potongan cukai berjadual, apakah kita tidak boleh ada potongan zakat berjadual? Benda ini benda yang mungkin kita mengatakan Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam tinggi, tak ada yang lebih tinggi. Takkanlah soal kutipan zakat pun kita tidak boleh julang di negara kita ini. Keduanya saya nak jawab. Saya nak bertanya tetapi sekadar memberi peneguhan tentang soalan hasil galian Yusuf Qardawi dengan Dr. Ahmad Syauqi Syahatah telah menyatakan bahawa hasil galian yang terpulang dalam hukumah tidak termasuk dalam soal zakat. Ini dinyatakan dalam Persidangan Islam 1976 sebagai jawapan. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, saya nak mengucapkan terima kasih banyak kepada Kepala Batas dengan maklumat, dengan kupasan dan juga pandangan-pandangan yang begitu kukuh dan juga mempunyai maklumat yang tinggi. Saya suka nak jelaskan Datuk Yang Di-Pertua, sekali lagi bukan soal menolak bidang tugas dan juga kerja, kerana menjulang institusi zakat inilah sebab itu kita ada maklumat yang saya sampaikan kepada Dewan, jumlah kutipan yang sebanyak ini. Dan kerana usaha-usaha yang dibuat, cuma borang tu pun ada
Cuma dia tak tulislah borang Z yang sebagaimana cadangan Kepala Batas tadi. Tapi ada borang yang telah disediakan. Tetapi kita meletakkan, fatwa mengatakan zakat itu wajib, cumanya cara kutipan itu ada yang bersifat secara bulanan dan ada juga yang dibuat secara tahunan. Jadi zakat dikenakan apabila cukup haul dan juga nisabnya. Jadi maka sebab cukup haul dalam pengertian tempoh dan juga dalam jumlah yang tertentu yang dihadkan untuk dibayar zakat tersebut. Dan selain daripada itu juga sebenarnya untuk maklumat memang secara jumlahnya kutipan agak besar yang ditanggung. Tetapi daripada kutipan itulah sebenarnya digunakan oleh negeri masing-masing. Ambil contoh, sebab sahabat saya daripada Arau ada ni, saya sebab Perlis negeri kecil je, tetapi kutipan dia 77 juta. Jadi kutipan yang agak besar dimiliki oleh Perlis 77 juta ini, itulah wang yang disalurkan untuk membayar tambahan allowance untuk imam dan bagi allowance siak dan noja yang tak dibayar. Jadi negeri mengambil tanggungjawab untuk membayar tersebut. Begitu juga untuk membantu sekolah-sekolah agama di seluruh negeri masing-masing yang bukan hanya soal prasarana, kadang-kadang gaji guru dan juga gaji tenaga pengajar pun tidak sampai kepada tahap pembayaran mengikut skim skala gaji yang diamalkan secara standard. Jadi peruntukan-peruntukan ini kelihatannya semacam besar bila dikumpulkan 14 buah negeri. Cuma yang agak besar sikit kutipan ialah wilayah persekutuan dan juga negeri Selangor. Lain-lain negeri parasnya ialah 100 juta pada persekitaran, dan bahkan ada beberapa buah negeri yang lebih kurang 40 juta dan sebagainya. Dan ini untuk menampung keperluan pembaikan masjid, prasarana masjid, siak dan bilal, dan tampungan sedikit kepada allowance imam, meraihkan mereka, lebih-lebih lagi guru agama kampung yang mengajar Quran, guru yang menguruskan mandi jenazah sebagainya. Jadi kalau dipecah kecilkan, jumlah ini menjadi kecil kalau dibandingkan dengan semua sekali dicantumkan satu kutipan yang besar. Terima kasih. Saya jemput Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Abdul Ghafur bin Haji Saleh. Datuk Speaker, soalan nombor 3. Ya, sila Yang Menteri. Datuk Speaker, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kalabakan. Izinkan saya menjawab soalan YB Kalabakan bersama soalan dari YB Pokok Sena pada 3 Disember 2013 kerana soalan-soalan tersebut menyentuh mengenai perkara dan isu yang sama. Baik. Untuk makluman ahli yang berhormat, pergerakan kadar pertukaran ringgit seperti juga mata wang lain secara amnya dipengaruhi oleh dua perkembangan utama. Dalam jangka masa panjang, pergerakan ringgit mencerminkan asas ekonomi negara. Bagi jangka pendek, pergerakan ringgit ditentukan oleh kuasa pasaran, mencerminkan perkembangan global dan domestik semasa yang mempengaruhi sentimen pasaran. Sehubungan dengan itu, Bank Negara sentiasa memastikan bahawa keadaan pasaran pertukaran asing kekal teratur bagi membolehkan ekonomi negara membuat penyesuaian yang wajar, memandangkan pergerakan ringgit boleh turun naik dalam jangka pendek. Tuan Yang Pertua, sejak Malaysia beralih kepada sistem kadar pertukaran apungan terurus dengan izin manage float pada Julai 2005, nilai ringgit telah meningkat 18.9% berbanding dolar Amerika Syarikat semalam pada 18 November 2013. Peningkatan ini mencerminkan asas ekonomi negara yang bertambah baik. Walau bagaimanapun, dalam tempoh ini ada kalanya ringgit menyusut atau menambah nilai berbanding dolar Amerika Syarikat sebagai tindak balas terhadap perkembangan pasaran. Sebagai contoh, antara 22 Mei hingga 11 Oktober tahun ini, ringgit menyusut 5.3% berbanding dengan dolar Amerika. Sejajar dengan tren serantau berikutan reaksi terhadap pengumuman mengenai kemungkinan pengecilan program pelonggaran kuantitatif dengan izin QE, quantitative easing di Amerika Syarikat. Seperti mana-mana sistem kadar pertukaran, terdapat segmen ekonomi yang akan mendapat manfaat daripada nilai ringgit yang lemah dan ada juga segmen yang akan terjejas. Contohnya, apabila ringgit menyusut nilai, pengekspor akan memperoleh manfaat kerana barangan dan perkhidmatan buatan Malaysia kini lebih murah bagi negara-negara luar.
Sebaliknya, harga barangan dan perkhidmatan yang diimport menjadi lebih mahal. Walau bagaimanapun, kesan keseluruhan terhadap inflasi berikutan nilai ringgit yang lemah adalah terkawal kerana barangan yang diimport hanya mencakupi 16% daripada indeks harga pengguna. Tambahan pula, input yang diimport hanya mencakupi 34% daripada jumlah input pengeluaran pengusaha tempatan yang menjual kepada pasaran domestik. Para peniaga juga mengambil kira faktor-faktor bukan kos, termasuk keadaan permintaan apabila menetapkan harga barangan. Dalam keadaan sedemikian, pengeksport dan pengimport boleh dan sepatutnya dapat menguruskan kesan pergerakan mata wang terhadap operasi perniagaan mereka. Untuk makluman ahli yang berhormat, dalam tempoh nilai ringgit yang lemah pada bulan Julai hingga Ogos 2013, nilai ekspor negara telah meningkat sebanyak 8.4% berbanding negatif 3.8% pada separuh pertama 2013. Langkah-langkah pengukuhan ringgit antaranya: pertama, mengukuhkan permintaan dalam negeri sejak tahun 2000 lagi yang merupakan pemacu kepada pertumbuhan ekonomi. Ini termasuk penggunaan dan pelaburan swasta dan kerajaan. Kedua, mengukuhkan sistem kewangan melalui perbankan yang berdaya tahan serta pasaran bond domestik yang lebih pelbagai dan meluas. Ketiga, mengukuhkan paras reserve antarabangsa. Contohnya pada 31 Oktober 2013 berjumlah 137.1 bilion US dollar bersamaan 446.2 bilion ringgit yang cukup membiayai 9.7 bulan import tertangguh. Keempat, mengukuhkan ekspor dengan membina produk PKS yang lebih pelbagai dan berkualiti serta mencari pasaran baru di luar negara. Dan kelima, mengekalkan kaedah manage float dengan izin atau kaedah apungan terurus dan tidak mengguna kadar tukaran tetap atau fixed exchange rate dan tidak juga mengamalkan apungan bebas atau free float. Terima kasih. Yang Amat Kalabakan. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Timbalan Menteri. Kita memang faham apa yang diterangkan oleh Timbalan Menteri. Ada kuasa ekonomi dan ada kuasa pasaran. Tetapi kejadian di Pom Island baru-baru ini, di mana dua orang warga, yalah dengar dulu, dua orang warga Thailand, satu Taiwan, satu ditembak mati dan isteri dia dilarikan. Ini penjejas kepada turisme. Kalau turisme ini, di mana pendapatan daripada turisme ini memang yang terbesar juga dalam negara, adakah ia kesan kepada ekonomi dan adakah dia kesan kepada penurunan wang ringgit? Kerana Datuk Speaker, pelawat asing memang sama sekali takut untuk datang ke Pantai Timur. Jangan bilang pelawat asing, ahli-ahli parlimen di Pantai Timur pun takut. Takut kenapa? Kerana Abu Sayyaf atau penceroboh-penceroboh ini, mereka ini mau mencolek orang-orang yang ada nilai. Jadi di kawasan saya, di kampung Titingan sana, dia 5 minit sejak sampai saya punya rumah. 5 menit. Jadi kalau orang bilang kita tidak takut, itu bohong. 5 menit, walaupun saya ada kawalan di rumah, dia boleh mati macam katak saja. Kemudian dia colek, ini ahli-ahli parlimen, besar dia punya publicity di dunia. CNN, BBC. Jadi saya mau bertanya kepada Menteri, ini menjejaskan ekonomi atau tidak? Tentu terjejas. Kalau terjejas, wang ringgit kita akan menjunam jatuh ke bawah lagi. Karena sekarang ini, dulu 2.60 sen, 2.50 dolar Singapura dengan kita punya 2 ringgit dulu. Sekarang 2.60 sudah. Julai sampai sekarang 2.60. 2.60. Jadi kita mau minta Menteri buat penjelasan di Dewan ini, kalau tidak ada terjejas, kasih tahu kenapa tidak terjejas. Terima kasih. 26
Ya, terima kasih. Soalannya mengenai lain, tapi tak apalah. Pelancongan. Malaysia ini agak luas ya. Itu berlaku di satu pulau, Pom Island. Satu pulau, Sabah, sempurna Sabah. Memang hampir dengan Kalabakan, ya, memang hampir dengan Kalabakan. Kita pun sudah, saya sendiri sudah melihat-lihatlah di kawasan itu, tapi taklah pergi ke pulau itu. Memang kita tidak nafikan bahawa travel agent memberikan lampu yang tertentu untuk melawat Sabah ini, ada alert yang tertentu, warnanya orange alert ke. Tetapi kita ada lagi Sarawak yang luas, kita ada Semenanjung yang luas. Kalau disebut Sabah tak disebut Malaysia, Kuala Lumpur masih lagi tidak terjejas, bukan begitu? Dan Kuala Lumpur masih lagi nombor 4 dalam dunia, merupakan shopping paradise selepas New York, London, Tokyo. Nombor 4 Kuala Lumpur. Kuala Lumpur dengan Pulau Pom ni jauh, tuan-puan, jauh ya. Dan lihat di atas sana ada 109 anak-anak bersekolah antarabangsa Kuala Lumpur. Kita ucap selamat datang kepada mereka daripada pelbagai negara di atas itu ya. Jadi mungkin terjejas sedikit, tapi saya kira ia tidak menjejaskan kerana polis sedang menangani tentang isu itu. Kita harap geng-geng mungkin Abu Sayyaf ini akan segera kita tangani, dan yang dicolik itu akan segera kita tangkap, dan tahun melawat Malaysia tahun 2014 mudah-mudahan tidak akan terjejas. Ya, Muhammad Bagan. Terima kasih. Saya nak balik kepada isu nilai mata wang ringgit. Tentulah seperti yang Berhormat Timbalan Menteri maklumkan tadi, penurunan nilai mata wang ringgit ada kebaikan dari segi daya saing produk-produk dari Malaysia, dan juga menjadi tentulah sektor-sektor tertentu lebih menarik. Tapi kita pun harus memberikan tumpuan kepada kesan negatifnya. Dan salah satu kesan yang utama ialah tentang utang yang dipinjam dalam mata wang asing dengan izin denominated in foreign currency loans. So di sini saya ingin tahu apakah kesan ekoran daripada penurunan nilai mata wang ringgit ke atas utang-utang dalam mata wang asing, khususnya tentang bukan sahaja oleh Kerajaan Persekutuan secara langsung, tapi dalam bentuk jaminan atau garanti ke atas pinjaman-pinjaman yang dibuat oleh syarikat-syarikat JLC ataupun dengan kaitan dengan Kerajaan Persekutuan seperti 1MDB, kerana ia adalah dalam mata wang asing. So, sejauh manakah tambahan yang perlu ditanggung ekoran daripada penurunan nilai mata wang asing ini? Ini yang pertama. Kedua, ini tentu dari aspek sektor awam. Tapi dari segi sektor swasta, apakah kesannya juga? Kerana ia juga akan membawa implikasi apabila penambahan pembayaran balik. Apakah kesan dari segi sektor swasta juga? Bolehkah berikan satu unjuran sekiranya ia berterusan implikasi secara keseluruhan kepada negara? Sekian, terima kasih. Saya nak maklumkan ya, apabila kita sebut penyusutan tadi saya sebut 5.3% nilai ringgit dibanding dolar Amerika daripada 22 Mei tahun ini hingga 11 Oktober. Ia juga berlaku kepada peso Filipina merosot 4.5%, baht Thailand merosot kepada 5%, rupiah Indonesia merosot 14.8%, renminbi 0.2%, Singapore dollar 0.5%. Bukan hanya Malaysia yang merosot akibat daripada fenomena quantitative easing yang berlaku di Amerika itu. Dia baru buat pengumuman, belum lakukan pun. Seperkara lagi yang saya ingin kongsikan di sini sebelum saya menjawab soalan yang Berhormat Bagan.
Ringgit menyusut dibanding Singapura dolar, tadi disebut juga oleh Kalabakan, 12%. Merosot dengan Chinese renminbi 12.5%, Australian dollar 4%, Thai baht 10.4%. Namun antara 21 Julai 2005 hingga 18 November 2013 bermula kita melaksanakan manage float, ringgit mengukuh dibanding US dollar antara dua tarikh itu. Semalam dengan 21 Julai 2005 mengukuh dibanding US dollar 18.9%, mengukuh dibanding pound sterling 28.6%, mengukuh dibanding dengan euro 7.2%, mengukuh dibanding dengan Japanese yen 5.8%, mengukuh dibanding Korean won 21.7% dan mengukuh dibanding Indonesian rupiah 40.7%. Mengenai hutang, kesan daripada penurunan nilai ringgit kepada hutang kerajaan persekutuan adalah kecil. Ini kerana jumlah hutang terkumpul dalam mata wang asing adalah rendah, iaitu hanya 3% daripada jumlah hutang kerajaan persekutuan. Pada akhir Jun 2013, jumlah hutang dalam mata wang asing adalah hanya 16.5 bilion atau 1.6% daripada anggaran KDNK bagi tahun 2013. Daripada jumlah ini, hanya 40 juta ringgit yang perlu dibayar balik tahun ini. Oleh itu, kesan penurunan nilai ringgit ke atas khidmat, bayaran hutang dan pembayaran balik adalah kecil. Yang tentang swasta saya jawab kemudian. Terima kasih. Ya, Jasin. Terima kasih Tuan Dipertua, terima kasih Yang Menteri. Penurunan nilai ringgit ini adalah persepsi negatif pasaran. Antara lain disebabkan rating kita agak rendah dan revenue ataupun pendapatan kita sempit. Banyak bergantung kepada petroleum dan juga gas. Dalam masa yang sama, hutang kita besar. Berbanding dengan negara-negara yang ekonomi dia lebih kuat lagi seperti Singapura dan juga Australia. Bagaimanapun kita mempunyai kekuatan. Yang pertamanya, inflasi kita rendah. Yang keduanya, kita full employment. Ketiganya, fiskal defisit kita kecil dan trade surplus. Jadi dalam keadaan penurunan wang ringgit kita ini, sebenarnya kita kena ambil peluang apabila harga ekspor kita lebih murah secara relatif. Jadi saya nak tanya pada pihak kerajaan, apakah sebenarnya usaha konkret yang dibuat oleh kerajaan bagi kita melonjakkan ekspor kita supaya kita dapat mengambil keuntungan daripada segi volume dan faedah yang maksima. Seterusnya Tuan Dipertua, dalam keadaan nilai mata wang kita yang lemah ini, sebenarnya ada baik dan buruknya. Jadi dalam konteks kita nak menjadikan Malaysia daripada sekarang sehingga tahun 2020, saya ingin bertanya kepada pihak menteri, apakah sebenarnya rejim dan jajaran ringgit yang lebih baik supaya kita dapat optimalkan apa juga usaha-usaha kita berbanding dengan mata wang dengan negara-negara yang menjadi rakan dagang kita utama. Terima kasih. Kita ada 3 rejim yang Muhammad Yassin. Yang pertama tadi saya dah sebut fixed exchange rate, yang kedua floating exchange rate, dan satu lagi adalah managed float yang kita gunakan sekarang ini ataupun kadar pertukaran yang terurus, ya. Memanglah kita ada hasil daripada petroleum. Kalau kita melihat hasil daripada lembaga hasil dalam negeri LHDN, iaitu cukai langsung, jumlahnya 130 bilion, cukai tidak langsung yang dipungut oleh custom 33 bilion, pendapatan daripada petroleum ini 27 bilion. Tetapi kita ada lagi, ya, kaedah-kaedah untuk kita menambahkan hasil negara ini. Yang disebut bagaimanakah cara untuk kita meningkatkan ekspor. Cara yang termudah, terkini yang telah diumum, kita memberikan bantuan package PKS yang pelbagai dalam kita punya bajet 2014. Dan satu lagi ialah mencari pasaran-pasaran baru. Itu sebab pemimpin kita selepas timbalan Perdana Menteri tiba, Perdana Menteri pergi mencari segala pasaran baru di luar negara. Sekarang berada di Bangladesh, sebelum itu di Sri Lanka, timbalan Perdana Menteri di Amerika Syarikat, ya, segalanya untuk mencari pasaran-pasaran baru ke negara-negara asing. Namun satu perkara yang penting ialah apabila kita mengamalkan
GST, satu lagi kebaikan GST. Selain daripada yang saya sebut pada malam tadi, untuk kita menutup ekonomi gelap daripada 30% kepada 10 hingga 15% sahaja. Satu lagi kebaikan GST yang amat ketara yang saya ingin kongsikan di sini dengan ahli-ahli yang berhormat ialah barang-barang yang kita ekspor ke luar negara tidak dikenakan GST. Sekarang ini ada cukai jualan, ya, 10%. Barang-barang itu terlibat, bererti mahal, sekitar 10%. Namun 10% itu tidak akan ada lagi kerana cukai jualan akan dimansuhkan. 6% juga tidak dikenakan pada sebarang barangan ekspor. Oleh kerana itu, sekali lagi apabila duit menyusut, dengan cukai GST tidak dikenakan pada barangan-barangan ekspor kita insya-Allah akan melonjak. Terima kasih. Sejumpa dengan Muhammad Tuan Samsul Iskandar bin Muhammad Akin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk Yang Dipertua, Menteri keliru, jawapan tidak tepat. Soalan saya nombor 4. Terima kasih. Ya, silakan Pak Menteri. Belum jawab sudah keliru Yang Berhormat. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Katil. Semalam soalan nombor 4, hari ini nombor 4. Soalan pun saya nak cakap cantik, tapi tak apalah, tak tahu siapa yang keliru. Tak kisahlah, saya jawab soalan ni. Datuk Yang Ditua, salah satu usaha untuk menjayakan agenda pemerkasaan ekonomi Bumiputera adalah dengan meningkatkan enrolment pelajar Universiti Teknologi Mara UiTM kepada 250,000 pelajar menjelang tahun 2020. Pihak kerajaan telah meluluskan sebanyak 14 buah projek kepada UiTM untuk dilaksanakan melalui kerjasama awam swasta, iaitu public-private partnership dengan izin. Projek-projek yang telah diluluskan tersebut meliputi pembinaan kampus cawangan baru, pusat asasi, pembinaan 10 kolej kediaman, pembinaan institut latihan UiTM dan hospital pengajar UiTM di Puncak Alam, Kuala Selangor. Untuk maklumat ahli yang berhormat, pihak UiTM juga telah dan sedang merancang untuk melatih tenaga pengajar untuk memenuhi hasrat kerajaan menaikkan enrolment pelajar kepada 250,000 pelajar bagi mengekalkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. UiTM memastikan program-program akademik memenuhi akreditasi badan-badan profesional dan Malaysian Qualification Agency dengan izin. UiTM merupakan universiti yang disokong penuh oleh kerajaan dalam mencapai visi dan misi dengan memperuntukkan sumber kewangan bagi menyediakan kemudahan pengajaran dan pembelajaran yang setanding dengan institusi pengajian tinggi yang lain. Untuk tenaga pengajarnya pula, Yang Berhormat, kita menggalakkan pengajar-pengajar supaya mengambil kursus-kursus tertentu untuk meningkatkan lagi profesionalisme, dan pada masa yang sama pensyarah-pensyarah juga digalakkan membuat kajian tindakan untuk mendapat kemahiran teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kepada teori-teori andragogi terkini. Terima kasih Yang Berhormat. Muhammad Bukit Katil. Terima kasih Datuk Speaker dan terima kasih Tuan Menteri. Saya fikir soalan ini penting kerana kita prihatin dan bimbang terhadap prestasi Universiti UiTM ini. Menurut yang terbaru QS World Ranking, salah satu daripada penarafan yang berpengaruh di dunia, meletakkan UiTM sekarang ini pada tangga 701 daripada 800 universiti. Merosot daripada tahun 2011 dan 2012 601, sekarang 701. Sebab tu saya fikir nampak macam kita dah masuk kelas E atau F dari segi status dan kedudukan universiti. Sebab tu saya fikir pengumuman Perdana Menteri ni walaupun meletakkan sasaran 250,000, saya fikir tidak praktikal. Dan mungkin yang saya bimbang ni adalah sekadar retorik politik semata-mata.
Dan kalaupun kerajaan mempunyai strategi, saya minta jelaskan apakah strategi yang akan dikemukakan. Kerana saya difahamkan antara program yang telah diperkenalkan ialah program Destiny Anak Bangsa. Dan dalam polisi ataupun program ini, saya ingin tanya kepada Bapak Menteri, apakah ini adalah satu program dan polisi yang tepat memasukkan mereka ke program-program akademik, walhal mereka mungkin lebih sesuai dan menyerlah untuk program kemahiran, misalnya di college community, di Giat Mara dan sebagainya. Dan adakah program ini dapat meningkatkan kualiti pencapaian akademik UiTM secara keseluruhannya, ataupun akhirnya kaki tangan akademik terpaksa bertolak ansur dengan kebolehan akademik mereka. Sebab itu saya fikir jawapan yang Tuan Menteri mengenai pembinaan 14 projek itu jangan dilihat dari segi kerangka mengayakan syarikat dan juga kroni, tapi juga pengisian dalaman terhadap pencapaian akademik UiTM termasuk pembangunan staf dan sebagainya. Terima kasih. Berhormat, isu ranking ini satu isu bukan saja melibatkan UiTM sahaja. Isu ranking ini keseluruhan. Dan tanggungjawab kementerian ialah untuk memastikan ranking semua universiti ini dapat ditambah baik. Dan hasrat kita ikhlas. Kita akan melakukan apa yang patut dalam proses menambah baik ranking, dan kita dalam proses untuk menambah baik ranking semua universiti. Dan kita pasti, saya pasti, kementerian pasti, sektor pengajian tinggi pasti kita boleh melakukan yang terbaik dan boleh ranking pula usaha-usaha kita untuk menambah baik mutu perkhidmatan, kualiti pengajaran, pembelajaran dari UiTM ini akan sentiasa kita utamakan. Dan isu retorik politik ini tak wujud sama sekali kerana UiTM ini sudah ada di bumi Malaysia sejak beberapa puluh tahun. Politik atau tidak, yang penting pendidikan. Ramai pemimpin-pemimpin di sini, ramai pemimpin-pemimpin di sini dan di sana keluaran UiTM. Apa retorik politiknya? Itu tak penting, yang berhormat. Yang penting ialah masa depan pendidikan negara itu penting. Kita akan melaksanakan apa yang patut untuk memastikan UiTM ini bukan saja naik di tangga dunia, bukan saja UiTM tapi semua IPTA. Itu kita akan memastikan. Kerjasama daripada yang berhormat kita alu-alukan. Tolonglah bantu kita bersama-sama menaikkan prestasi universiti ini, dan pada masa yang sama kita beri pengususan dalam bidang akademik dan kemahiran juga. Kita tidak mengatakan UiTM ini semata-mata untuk menambahbaikkan bidang akademik saja, tidak sama sekali. Ada ruang untuk bidang-bidang kemahiran. Ia juga diperkasakan. Itu kita akan sentiasa lakukan. Dan sama ada kita mengambil tahu apa yang berlaku di UiTM, keperluan semasa semua dilakukan. Hanya di UiTM yang berhormat, ya, hanya di Datuk Speaker, hanya di UiTM sahaja kita lakukan kajian 2 kali setahun dengan siswaza-siswaza, dan kita beri tumpuan kepada 5 perkara penting, iaitu kurikulum, sistem peperiksaan, sistem penilaian, bimbingan kerjaya, tenaga pengajar dan juga kemudahan prasarana. Dua kali setahun kita mendapat input daripada siswaza, dan syukur kepada Tuhan setiap kali kita lakukan ini kita dapat 4 di atas 5 markah. Ini terbaik. Terima kasih atas kerjasama yang telah diberi. Saya tidak ingin memutarbelitkan. Ini hakikat. Tak confuse ya, dengan izin. Terima kasih. Soalan tambahan. Yang Muhammad Kuala Selangor. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Amat Menteri. Saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Kerajaan Barisan Nasional atas inisiatif menjadikan UiTM sebahagian dalam program pemerkasaan ekonomi Bumi Putera. Sebagai contoh, dengan wujudnya UiTM Puncak Alam dalam Parlimen saya Kuala Selangor, keyakinan rakyat semakin bertambah, terutamanya jawapan Yang Amat Menteri semalam, yang mana kerajaan akan mewujudkan dan menyegerakan pembinaan hospital perubatan UiTM Puncak Alam Kuala Selangor. Soalan saya pohon penjelasan Pak Menteri, bagaimanakah tahap kebolehpasaran graduan-graduan UiTM negara kita, dan apakah tahap keyakinan majikan untuk mengambil graduan-graduan UiTM untuk bekerja, serta kelebihan-kelebihan penuntut-penuntut UiTM dalam meyakinkan majikan untuk mengambil mereka bekerja apabila jumlah pelajar dipertingkatkan kepada 250,000 orang. Di sini juga saya ingin mencadangkan kepada pihak kerajaan dan juga UiTM untuk dapat mewujudkan dana pendidikan tinggi UiTM atau Bumi Putera
bagi membantu anak-anak Bumi Putra miskin untuk melanjutkan pengajian di UiTM? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Selangor. Soalan yang sama semalam tentang isu UiTM yang akan dibina di Hospital Pengajar UiTM. Untuk maklumat Yang Berhormat untuk memperincikan, kerana tanya soalan sekali lagi, projek ini dijangka mula tahun depan. Okey, saya harap bukan saja Kuala Selangor, Hulu Selangor pun berjiran dengan Kuala Selangor, kita pun akan dapat tempias kejayaan tersebut. Cadangan yang diberi tentang dana pendidikan akan kita teliti dan tengok sama ada ia dapat dilaksanakan. Dari aspek kebolehpasaran graduan, seperti mana yang telah saya jawab sebentar tadi Yang Berhormat, dalam kajian yang dilakukan, Baik, kita akan menantikan lagi sedikit sedikit kesulitan teknikal sebentar tadi. Apapun kita akan cuba kembali semula ke Dewan Rakyat seketika nanti. Tadi seketika kita berhenti di sekitar soalan yang keempat, di mana banyak sebenarnya di kalangan ahli yang berhormat memberi respon kepada persoalan daripada Bukit Katil, di mana minta kepada Perdana Menteri Pendidikan untuk menyatakan persediaan fizikal dan tenaga pengajar yang telah dan akan dilakukan oleh UiTM. Ini susulan pengumuman yang telah dibuat untuk menambah jumlah pelajar kepada 250,000 orang serta kajian tentang kesan kepada kualiti pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi ada banyak respon yang telah pun diberikan, antaranya di mana Yang Berhormat sebentar tadi Timbalan Menteri Pendidikan menyatakan pihak kerajaan telah pun meluluskan 14 projek untuk dilaksanakan, seperti kampus cawangan baru, pusat asasi, pembinaan 10 kolej kediaman, dan juga yang terkini untuk tahun hadapan itu Hospital untuk Pengajian UiTM di Puncak Shah Alam. Dan juga dalam masa sama pastinya kesediaan dari segi tenaga pengajar itu juga diberi perhatian. Pihak UiTM juga dilihat dikatakan kini sedang melatih tenaga pengajar untuk menerima nanti jumlah yang berkenaan. Dan pastinya sarana daripada Yang Berhormat sebentar tadi adalah untuk menyatakan bahawa setiap tenaga pengajar mereka digalakkan untuk mengambil kursus-kursus yang tertentu untuk memantapkan lagi skill pengajaran mereka kepada pelajar-pelajar yang akan menjengah masuk ke UiTM. Baik. Dan UiTM, kalau respon daripada Bukit Katil juga ada menyatakan bahawa UiTM pada dahulunya pada tanggal 701, kini berada di tanggal 701 daripada 800 universiti kini. Dan ada juga menyatakan, Bukit Katil juga menyatakan bahawa jumlah 250,000 orang itu adalah satu jumlah yang tidak praktikal dan mahukan pengisian lebih praktikal, andai kata itu jumlah yang akan dimasukkan nanti. Namun Yang Berhormat juga ada menyatakan bahawa sebenarnya untuk persoalan ini tidak ada retorik politik, kerana lahirnya ramai pemimpin, lahirnya ramai model insan yang hebat semuanya daripada UiTM. Tetapi apa yang berlaku kini dari segi penambahan untuk 250,000 orang ini adalah untuk memberi penambahbaikan kepada Parlimen dan juga memberi pengkhususan bukan sahaja untuk akademik tetapi juga dalam bidang kemahiran. Baik, sebentar tadi juga kita dapat mendengar soalan tambahan daripada Parlimen Kuala Selangor mengenai pasaran graduan UiTM, bagaimana agaknya dari segi pasaran untuk graduan UiTM dan juga keyakinan majikan untuk melihat kepada output 250,000 tersebut. Jadi juga beliau ada menyarankan ada dana diwujudkan untuk membantu mereka yang kurang
berkemampuan. Jadi kita mengharapkan sebentar nanti untuk kita menjengah masuk semula ke Dewan Rakyat untuk kita mendengar pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan yang akan menyusul. Kita tadi berada di soalan yang keempat. Mungkin saya boleh imbas semula antara soalan-soalan yang sudah pun diajukan. Antaranya yang turut memberi perhatian tadi iaitu apabila Parlimen Pasir Putih yang minta Perdana Menteri untuk menyatakan jumlah hasil kutipan zakat setiap tahun mengikut negeri, apakah kerajaan bercadang untuk memotong 2.5% daripada gaji penyokong awam yang layak untuk mengeluarkan zakat dipotong terus kepada pusat pungutan zakat. Dan juga antara soalan-soalan yang banyak mendapat respon daripada Yang Berhormat adalah daripada Kalabakan, Menteri Kewangan ada mohon kepada Menteri Kewangan untuk menyatakan apakah langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi masalah kejatuhan nilai ringgit Malaysia yang jatuh berbanding kebanyakan wang asing. Baik, jadi kita hanya menantikan lagi waktu. Kita hanya menantikan sedikit masalah teknikal sebenarnya yang berlaku ketika ini. Apapun kepada anda, kalau anda boleh terus bersama kami di www.rtmparlimen dan juga rtm.gov.my. Selepas ini, antara soalan-soalan lain yang akan menyusul pastinya apabila melihat kes yang berlaku sebelum ini, iaitu mengenai perancangan, iaitu mengenai empangan yang pecah. Jadi susulan daripada perkara tersebut, Yang Berhormat Jerlun minta Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air untuk menyatakan apakah perancangan kerajaan bagi memastikan semua empangan di seluruh negara berada dalam keadaan yang selamat, dan apakah kerajaan bercadang untuk merobohkan Badan Kawal Selia Empangan bagi memastikan semua empangan dipantau dan diselenggara mengikut piawaian dan tahap keselamatan yang terjamin sepanjang masa. Dan ketika ini di Dewan Rakyat sekarang ini memiliki sedikit masalah teknikal sebenarnya, apapun kita akan cuba menantikan, tetapi namun pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan masih lagi berlangsung. Dan soalan yang kini dikabarkan adalah daripada Jerlun, iaitu sekali lagi ada saya nyatakan tadi mengenai perancangan kerajaan bagi memastikan semua empangan di seluruh negara berada dalam keadaan yang selamat. Jadi persoalan daripada Yang Berhormat Jerlun adalah apakah kerajaan bercadang untuk menubuhkan Badan Kawal Selia Empangan bagi memastikan semua empangan dipantau dan diselenggarakan mengikut piawaian dan tahap keselamatan yang terjamin sepanjang masa. Baik, soalan yang menyusul pula selepas itu, elok kiranya kalau saya boleh kongsikan lebih dulu antara soalan-soalan, dan nanti insya-Allah kita akan sedaya upaya untuk memberikan segala bentuk maklum balas daripada soalan-soalan yang diajukan melalui sesi pertanyaan bagi jawab lisan untuk hari ini. Untuk soalan seterusnya adalah mengenai jumlah bilangan tahanan di tempat tahanan perlindungan Taiping dan pusat pemeliharaan akhlak Simpang Renggam serta nyatakan sebab-sebab penahanan tersebut. Dan saya kira ini merupakan satu perhatian yang perlu juga untuk diberi fokus dan juga tumpuan agar mungkin ada langkah-langkah yang lebih praktikal untuk memastikan bahawa tahanan-tahanan itu bukan hanya sekadar untuk ditahan, tetapi ada pengisian rohani dan juga akhlaknya di situ, agar setelah keluar daripada pusat pemeliharaan tersebut mereka akan menjadi lebih baik. Dan juga saya kira antara yang saya rasa soalan yang seterusnya juga pastinya akan memberi respon yang cukup hangat juga nanti di Dewan Rakyat nanti, iaitu Labuan menyatakan apakah strategi jangka masa panjang bagi meningkatkan kadar penggunaan pengangkutan awam di negara ini. Kalau kita perhatikan dengan sekarang ini,
kalau kita perhatikan sekarang ini banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif daripada kerajaan, malah melalui bajet yang terkini juga ada menyatakan dari segi perancangan yang lebih besar untuk memastikan bahawa peralihan transformasi daripada penggunaan kereta persendirian kepada pengangkutan awam, dan kita mengharapkan agar langkah-langkah tertentu ini kita akan terus memberikan peningkatan kepada dari segi penggunaan pengangkutan awam. Baik, Dewan Rakyat masih lagi sedikit mempunyai masalah teknikal, apapun insya-Allah kita akan kembali lagi. Untuk sekali ini kita kembali dahulu ke Angkasa Puri dan kita terima kasih kepada semua. Insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam satu Malaysia.